Shame on you. You should find your own funds to sing. Dikecam kononnya suka meminta-minta. Ashira Aziz enggan beri muka kepada haters. Lah, ini apa main kecam-kecam ni, meminta-minta ni, apa benda ni? Ya Allah. Cerita pasal apa? Okey, cerita dia macam ni. Ashira Aziz ni, dia terpilih untuk mewakili Malaysia Championship of Performing Arts. WCOPA yang akan berlangsung di Amerika Syarikat pada bulan Julai. Bulan Julai ni lah. So Ashira ni pun dia nak pergi Amerika ni kan, usaha nak mencari dana lah. So dia adalah minta kepada siapa-siapa yang nak memberi dana kepada dia pergi Syarikat tu kan. Tapi Faham. Dia cuba minta tajaan lah ni. Ya, minta sponsorship. Sponsorship. Mesti faham sponsor kan. So tindakan dia meminta tajaan tu tidak, apa orang kata, adalah segelintir pihak yang tak berapa nak berkenan lah. Ada netizen ni macam komen kata kena apa meminta-minta lah. Ada yang komen kat dia, shame on you. You should find your own funds to sing. Kira je dia suruh si Ashira ni cari dana sendiri lah. Nak cakap tapi apa tu? Tak ada fan base ke? Selalunya fanbase kan ada kalau diorang akan support artis diorang. Tak tahulah. Saya pun tak tahulah dia punya fanbase kuat ke tidak. Maybe tak kuat lah kot. Kita tak tahulah kan. Tapi rasanya kalau dia ada fan, mesti fan dia pun membantu kan. Nak pergi Amerika bukan sikit duit nak pakai. Ya, nak buat performa lagi. Lepas tu sampai sana nak makan lagi. Nak dulu ada tempat penginapan lagi. Itu semua pakai kos tu. Apa kata dia jual nasi lahap? Lalap. Ya lahap tu kau. Bila aku baca komen-komen tu macam sampai hati cakap macam tu. Dia usahalah tu mencari dana bukannya sebab apa. Ini kira salah satu usaha dia lah juga kan untuk mendapatkan dana. Tapi yelah lain orang lain dia punya fikiran kan. Ada orang macam fikir ada lagi cara lain untuk kau dapatkan dana selain meminta-minta. Ada certain orang macam tak kisah pun kalau kau nak minta-minta. Kalau kita ada rezeki lebih kita bagi. Kalau tak ada kita try tanya orang lain untuk bagi kan. Betul. Kalau tak nak bagi. Tak nak bagi sudah. Ni cakap banyak. Tapi Ashira kata dia dah tak nak layan dah perasaan yang sering dikecam ni. So kalau ada orang kecam dia terus nak dedahkan je lah nama akaun yang tinggalkan komen macam tu. Kira macam kalau kau kecam aku, okay, aku akan reveal kau lah. Kau kecam aku kan.